Dalam semangat nak lari dari keterbatasan foto, kami rancang camping 3 hari 2 malam di campsite Anugerah Alam, Sungai Batangs. Tapi perjalanan tak semudah yang disangka. Kereta tiba-tiba suruh naik. Langit gelap dan hujan lebat sambut kami. Lebih mengejutkan, pada air turun masa kami baru je siap pasang kemah. Dan malam tu, kami masih tunggu 2 beradik yang belum sampai. Inilah kisah penuh cabaran, tawa dan keindahan alam. Selamat datang ke Bilog Camping kami. Tapi tak express. Sesiapa pun yang masuk dalam tu tak express. Ya, inilah dia cabaran hari ni dan dugaan. Tiba-tiba temperature naik pula kereta ni. So kita berhentilah sekejap. Tak tahu dah jauh lagi ke tak, tapi kita tunggulah dulu. Temperature dia turun. Air ni, mak tengok air ni tu. Air apa tak ada kali. Black ni. Apa hal pun tak tahu lah jauh lagi ke tak. Kita tunggu lah. Saya tak tahu nak buat apa. Hanya menunggu saja. Kita main game. 1 hour later. Banyak gila tadi. Saya siap makan. Ini mencabar. Kiri ada benda bakar, kanan selop batu. Pengeluaran makanan Sungai Batangs. Oh, baru ada jalan. Baru ada jalan tol. Kita kena redah tadi. Kena parking kereta. Kereta sampai panas. Oh, dia ada laluan lah sini. A few minutes later. Alhamdulillah, sampai je di campsite Anugerah Alam. Rasa lega sangat. Tempat ni memang betul-betul tenang. Jom turunkan barang-barang, kita pergi ke campsite. Tapi itulah, awan dah mula gelap. Sekarang pukul 4.47 petang, 10.05 hari Sabtu. Baru je kirim barang dia lepas tu. Setelah kita stop sekejap, kita menunggu hujan yang lebat ini
reda. Barulah kita kembali pasang kereta balik kemah kita. Nice. A few minutes later. Tarik. Pelentang dia. Jalan kaki tak. Jalan tak, naik kereta je. Taklah. Cik naik tak tadi nyangka. Ada hangka apa ke sana? Dok, kalau you mau naik, you nak pergi naik ke dia? Kau tahu kemah tu. Kakak ambil lah 5 kan. Kalau lot 7, sungai itu yang panjang tuh terus masuk dalam sungai. Oh iya ke? Dia lalu sungai berapa, 30 meter ada masuk dalam sungai. Oh tak mau aku. Tak apalah, yang tu pun okey kat atas tu tadi. Okey dah kami saya. Jauh daripada tinggi daripada sungai. Kalau jalan kaki naik kau ni. Dok, dia nak tukar ni. Kena ketok tadi. Ada kat kedai, kepala kedai. Okey lah jalan kaki. Okey. Tak ada begini. Kau nggak hidupin lampu ni. Oh, aku jatuh. Dok, kemo tu tengah nak buka lampu kan. Kemo. Mana kau Tu hidup? kat atas ni. Ni. Dia ni belakang ni je bagi atas. Dok, dia ada tahu, kereta ya. dia. Oh tu kemo kita. Sekejap saya turun dulu. Mana ni? Sini je. Ya, meripes lah balik putar belakang. Sekejap saya nak turun. Dah. Sekejap saya tak nak turun. Jadi undur lah. Nanti dulu. Tak itu lagi ha. Dia Putar-putar. tunggu. Oh, bilik dia nak kau tu bagi tu. Ya. Putar. Putar. Okey. Jom tak ada ni. Macam lah ni. Dia tu ni macam tu. Okey, siap pandang kaki je. Tak payah pandang jalan. Okey, semua pun dah sampai dekat campsite. Kita makan-makan, kita minum, lepak-lepak sekejap. Lepas tu set up apa yang patut, pasang kemah. Oh, semua dah penat. Apa lagi? Jom kita tidur. Jumpa esok. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni hari Ahad. Pukul 7 di camp Alam Anugerah Alam Batangsi. Semalam hujan lebat. So pagi ni sejuk ni. Aku keluar ke toilet sekejap. Ni berjalan lah sikit. Sakit perut.
besar. Ni ketua mandi di sini. Oh, sungai ni pecah dua. Kau pecah dua. Ini anak sungai. Mana? Langsung. Cari teh ais. Pagi-pagi cari teh ais. Wow. Belum. Oh, gila. Balik dulu. atas dia tak apa. Pak kayu kan, tak apa kan.
Lah. Hujan pun. Tak payah. Dah start kak? Start dah. Kurang maju. Ah. Dolak bos. Naik terus kak, naik. Oh, kita mau naik menara. Buh. Gitu Paten. Kakak nggak tekan kayak gitu tadinya. Pani nanti air.
balik sungai beg. Tadi, kita rangkai ikan. Tak dapat langsung. Tak dapat satu langsung. Lepas tu, sekarang ni, kita nak balik. Ikan ni ada. Dapat ikan ni. Ikan ni. Bukan je. Oh. Stop it. Get some help. Hari ketiga ni. Hari ketiga nak balik dah. 2 hari tu dah best. Sekarang kita nak balik. Bye-bye.